Alright, Nafis. Yes. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. All the way daripada mana? Nafis bila bercakap pasal pelakon ekstra, Betul. Nafis pernah tak jadi pelakon ekstra atau Nafis sebenarnya seorang yang bertuah dapat watak terus? Okey, actually sebenarnya kalau cerita ikut Nafis punya perjalanan dalam industri ni, Nafis hanya daripada pelakon ekstra. Asalnya daripada pelakon ekstra dan tambah usaha sikit sampailah peringkat sekarang ni lah. Dan mungkin boleh share tips kepada pelakon-pelakon luar sana yang nak jadi pelakon ekstra ataupun jadi seorang pelakon juga. Okey, kalau ini tips dia kalau seseorang itu berminat untuk jadi pelakon, dia kena ada kesabaran, be patient lah dalam industri sebab ramai yang orang nak jadi pelakon sebenarnya tapi tak ada preparation. Pernah tak rasa give up? Pernah. Nafis pernah rasa macam bukan sesuai lah kerja ni untuk Nafis. Pernah sampai satu tahap. Pernah je bila dah berlakon lama tapi masih tak ada tempat. Orang cakap ada juga kadang-kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak ada job. Macam tak apalah. And nak usaha macam mana lagi? Nafis dah buat macam-macam. Tapi kena kesabaran tu yang cakap tadi. Kesabaran kena tinggi.